RM32,000 hampir jadi RM60,000 tanpa perlu trade in. Inilah kuasa simpanan emas. Bayangkan tuan-puan ada duit sekitar RM32,000 pada tahun 2023. Kalau simpan dalam bank, nilainya masih lagi RM32,000 pada hari ini. Tapi kalau ditukarkan kepada emas, lain pula ceritanya. Jom saya tunjuk satu contoh menarik. Pada tahun 2023 dengan duit RM32,000 boleh beli 100 gram emas. Dan hari ini nilai 100 gram gold bar yang sama telah pun meningkat sekitar RM60,000. Duit yang asalnya RM32,000 berkembang menjadi RM60,000. Best kan? Katakan tuan-puan jual emas 100 gram pada hari ini selepas ditolak spread sekitar 7%, anggaran tunai yang diterima ialah sekitar RM55,800. Ini bermaksud modal asal RM32,000 telah bertambah menjadi lebih kurang RM55,000. Keuntungan sekitar RM23,800, lebih 70% dalam tempoh 3 tahun simpanan sahaja. Dan secara purata ianya bersamaan sekitar 24.7% setahun. Lebih menarik, tuan-puan tak perlu buat apa-apa pun dengan emas-emas ni, selain pastikannya disimpan di tempat yang selamat. Inilah kelebihan simpan emas sebagai aset jangka panjang. Memang betul, jika cukup syarat, emas ni dikenakan zakat sebanyak 2.5%. Tetapi walaupun selepas mengambil kira zakat, keuntungannya masih lagi tinggi berbanding sekadar simpan wang tunai yang nilainya terhakis akibat inflasi. Satu fakta yang ramai tak sedar, dalam jangka masa panjang, emas bukan sekadar naik harga. Ia juga membantu mengekalkan kuasa beli. Sebab itulah, sejak ratusan tahun dahulu, emas terus digunakan sebagai penyimpanan nilai ketika mata wang mengalami penyusutan. Namun, satu perkara yang penting, keuntungan seperti ini bergantung kepada tempoh simpanan, pemilihan emas yang betul dan juga kefahaman tentang spread value. Sebab itulah, emas ni lebih sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan jangka masa panjang dan sederhana, bukan untuk keuntungan cepat. Jadi, bagi tuan-puan yang dah ready nak mulakan simpanan emas dengan ilmu dan cara yang betul, boleh terus refer pin video saya atau PM saya. Semoga perkongsian saya ni memberi manfaat untuk tuan-puan semua.